Hello guys, Assalamualaikum. So hari ni kita nak update kebun kita. Lihatlah pokok bunga saya. Bukan saya punya, bini saya punya. Pokok ini berwarna kuning. Pagi-pagi dia cantik. Pokok ini berwarna merah. Kita zoom sikit. Kelopak dia kalau dia buka cantik. Kita ada pokok bunga tai ayam. Kenapa dia panggil tai ayam? Sebab dia macam hangat-hangat tai ayam. Ini pokok 5 kelopak. Dia warna merah. Kita ada pokok 5 kelopak warna putih. Kita ada pokok ni. Siapa kecil-kecil pernah minum madu dia? Tapi sekarang warna dia warna purple. Korang kalau pernah tengok video yang pertama, tengok kita orang punya cactus ni. Kita orang beli kat camp rendah tinggi dah. Nampak ni? Takut. Pedih. Tajam. Seram. Besar dah cactus ni. Ni pokok kari kita orang. Alhamdulillah, dia dah belajar untuk hidup. Lebat daun ni, boleh buat masak kari. Jiran kita orang, dia baru cabut rumput-rumput dia. Cantik lah. Dia nak tanam rumput kot. Pokok kita orang masih lagi menggunakan rumput liar. Okey, ni adalah pokok limau. Dia masih lagi belum belajar berbuah. Masa beli berbuah, sekarang tak berbuah dah. Mama, kenapa dia tidak berbuah, Hana? Sebab Hana selalu cabut dia. Ni pokok labu. Kita orang tak tahulah, dia dah banyak bunga tapi dia masih lagi tidak mengeluarkan biji labu ya. Okey, dan kita ada pokok melati. Putih-putih melati. So dia warna putih. Pokok bunga kertas kami pun sudah berbunga. Okey, ni pokok apa? Pokok apa ni? Teko Maria. Tak tahulah kenapa dia panggil Maria. Dulu Maria ni Maria ada teko. Baru tanam pokok, jadilah Teko Maria. Kita ada pokok bunga kertas yang berwarna orange ke peach, warna peach. Kita ada Teko Maria lagi. Dia macam bentuk teko lah. Dan kita ada bunga raya. Kita ada kanak-kanak sedang bermain bersama Iman dan kawan-kawan. Okey, ni pokok seri pagi ya. Pokok apa ni? Ni pokok lah ni. Ni pokok. Dia dah semakin segar. Kita punya lidah buaya kita hampir dah mati. Pokok kunyit. Ini pokok kari, ada orang pijak ke ni? Oh tidak. Kari yang kecil. Pokok pandan, macam itu je lah dia. Limau purut. Pokok cili, sebab dia kena penyakit, saya buang dia punya daun. Ni paling best ni. Pokok buntang. Kita ada pokok buntang lagi. Dan aneka pokok yang berwarna-warni. Itulah hasil kebun kita. Cantik kan? Bahagian sini je lah ada menjala. Kat sini cantik. Okey, tu je. Jumpa lagi. Bye-bye.